Hai semua. Okay, jom kita tengok macam mana cara kita nak panaskan Japanese curry rice daripada Genius. Actually produk Genius ni dia halal. Dia disahkan halal. Korang boleh pergi dekat website dia. Jadi and then produk dia base adalah vegetarian diet base. Okay. Jadi korang tak perlu risaulah. So sesiapa yang tak makan daging ke ataupun menggunakan diet vegetarian, korang boleh beli daripada sini. And then cara penyediaan dia, buka bungkusan dan keluarkan kandungan tu. Panaskan dalam ketuhan gelombang mikro selama 2 ke 3 minit atau dalam air panas selama 5 ke 7 minit. And then hidangkan dan nikmatilah hidangan kari Jepun yang lazat. Jadi kelebihan dia ni tidak perlu memasak, hanya panaskan dan makan. Contoh kalau korang pergi office, so korang just panas dalam microwave je, so dah boleh makan, settle. So tak adalah membazir masa nak menapak pergi naik jambatan, nak turun beli makanan semua kan. See, korang tengok tu, nasi dia lembut tau. Dia macam nasi Jepun. Lepas tu dalam tu dia ada kentang, ada lobak, and then dia ada tofu juga. Bukan tofu lah, tahu yang dia buat macam ala-ala daging punya style, macam berbola daging. Okay, jadi itu saja daripada saya. Selamat menjamu.